Barang orang kena rapah. Apa hukum beli barang orang, harta orang yang dirapah? Okey. Harta yang dirampas ini ada dua. Satu yang memang tuan dia memang pandai, memang salah tuan dia yang tidak bertanggungjawab. Contoh kalau dalam bayar tidak membayar lalu dirampas, atau perkara-perkara yang menyebabkan dia memang tak nak taat pada hukum yang dikenakan oleh pemerintah, boleh beli. Yang tak boleh beli yang dirampas dengan syarat yang dizalimi. Syarat itu tidak benar pada syarak, dia terzalim, maka apanya disita, kita tak boleh sambung. Sama macam beli tanah rumah yang dilelang. Kalau dia tak bayar kerana memang dia jenis bandar gutang, tak pandai bayar, hukumnya harus kita sambung. Kalau memang dia terbeban dengan bunga yang haram, tak boleh sambung. Kalau kita berasa ragu, jangan ambil. Dakma yuri buka ila ma la yuri buka, kata Nabi. Tinggalkan yang meragukan kamu, beli hak lain, hak jelas harganya. Lagi soalan.